Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so video kali ni adalah video repair. Okay, so customer ni pernah berurusan dengan saya tahun 2024. Okay, 2025 sekali awal tahun tu. Tapi lupa 2025 ada ke tak ada. Tapi 2024 je lah. Dia pasang spotlight dengan horn. Okay, so hari ni customer ni datang, dia bagi tahu spotlight dia tak hidup. Okay, saya jarang tau buat video repair. Saya ada buat repair tapi saya jarang sebab saya malas nak buat. Tapi ni sebabkan banyak sangat video saya yang tak termasuk, jadi saya akan masuk ke video repair lah sebab senang sikit video repair ni. Okey, spotlight dia tak hidup, jadi saya check tak sampai setengah jam. Okey, kalau pemasangan tu betul dengan satu orang, jadi insyaAllah nak cari balik tu senang. Okey, bila kita dah jumpa masalah spotlight ni tadi dan kita pasang dah okey, Alhamdulillah hidup, tak ada masalah. Spotlight memang tak ada masalah. Okey, yang datang masalah sekarang yang terbaru adalah ni, terminal bateri ni patah. Okey, okay, saya tak nak cakap brand ni apa masalah ke apa, tapi bateri warna oranye ni kalau saya jumpa selalu patah dekat terminal. Baik Y16 lagi motor apa tak customer saya patah. Okey, takkan nak kata saya terikat kuat kot. Okey, so ini tadi kita nak buka, bila nak buka pump, tapi tadi penuh dengan oxidation tu. Dia macam kalau ikut dia karat untuk bateri dekat belah negatif ni. Tapi dia kalau tak ada benda tu pun dia selalu patah. Okey, so bateri ori ni dia selalu jadi masalah. Tak tahu lah yang latest punya macam mana kan. Tapi customer ni dah pakai, dia kata baru lagi bateri ni. Tak tahulah baru tu bila. So masalah spotlight dah jumpa, dah hidup. Masalah datang lain lah. So nanti saya cuba buat sementara ni. Jadi customer kalau nak repair boleh repair, kalau ada orang boleh repair. Tapi kalau kata tak boleh, kena tukar bateri baru lah. Saya cuma boleh buat temporary saja. Okay, so itu saja untuk motor customer ni. Okay, nanti kita tengok selepas siap. Okay, so meter dah hidup, dah boleh start. Okay, kita tengok spotlight lah. Okay, spotlight pun tak ada masalah. Okay, so kalau pasang cara betul, kita nak trace masalah pun tak ada masalah. Okay, lepas tu bateri tadi pun saya dah settle kan, Alhamdulillah. So untuk sementara lah, temporary tak ada, customer boleh guna. So macam saya bagi tahu lah, pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi current. Jadi kalau apa yang saya buat tu, okay, bawa balik ke saya, memanglah kita akan ada charge ke apa kan, itu belakang cerita lah. Tapi yang paling penting pemasangan tu, bila dia short, dia akan short dekat situ je, dia tak ganggu motor. Okay, motor tak hidup, motor akan hidup macam biasa dan dia tak bersangkut dengan elektronik yang lain. Ini jadi semput tu lah, semput ni lah. Okay, jadi customer ni datang daripada Sepang, dia ngadu kenapa spotlight aku ni kadang-kadang hidup, kadang-kadang tak. Lepas tu terus tak hidup. Jadi kita buat, tengok balik, check balik electrical dia. Cakap okey, tak ada masalah. Jadi saya pergi ke wiring tengah, check daripada depan, pergi ke tengah, nampak okey. Pergi ke starting, nampak starting ada problem. Okey, lepas tu kita buka pula bateri pula patah terminal dia. Okey, untuk untuk bateri warna oranye tu kebanyakannya patah. Yang saya pasang. Saya berani cakap dia patah. Saya bukan main cakap spotlight ni tak okey. Saya mana yang saya cakap tu, itulah yang masalah yang saya dapat. Sebab saya bukan nak lari daripada tanggungjawab tau. Kalau patah disebabkan masalah barang, saya nak tanggung buat apa? Bateri bukan murah, ada 100-200. Okey, macam spotlight pun bukan murah. Ada yang customer bawa barang baik, tapi dia rosak. Tapi nak buat macam mana? So benda tu ada warranty kadang-kadang. So pemasangan dengan saya insyaAllah kita ikut spek lah. So customer ni pun tadi hati dia dah tenang, dah boleh pergi Thailand. Sebab spotlight ni jenis baik, bukan jenis biasa, jenis baik. So tak perlu keluar modal, dia just keluar modal untuk bateri saja. So bateri tadi kalau tak boleh repair, dia kena keluar modal lah. Panggil towing, tak pun dia kena balik dulu Sepang malam ni. Besok datang balik bawa bateri baru. Tapi temporary lah, dia boleh balik lah. Okay, so itu sajalah pemasangan yang okey. Kita nak check pun senang. Okay, so apa-apa boleh roger saya dekat nombor itu terus. Ciao.